terperanjat Malaysia. Sebab kita anggap mereka sudah musnah. Yang keluar 7,000 bukan untuk perang, untuk keselamatan penduduk yang kembali semula ke Gaza. Lebih meranjak ke Israel ialah senjata ini senjata Israel. Lebih meranjak ke Israel, senjata ini senjata terbaik Israel. Apa maksudnya? Setiap senjata maksudnya satu tentara Israel terbunuh. Ini mesej yang besar. Tetapi tuan-tuan barangkali melihat gambar ini tak disiarkan di negara kita. Dan mereka sangat bergaya. Antara tentara yang perkasa di dunia ialah bangsa ini. Badan mereka cuma lihat, tuan-tuan. Tengok badan mereka. Inilah bangsa Kanaan. Tuan punya asal Palestin. Dan Bani Israel, bahkan Nabi Ibrahim AS berhijrah daripada Iraq ke Palestin. Dan di situ orang Kanaan sudah ada. Ini orang Kanaan. Kanaan yang dikatakan paling perkasa. Tengok badan yang ada sekarang. Dia keluar bersedia untuk mengambil alih pentadbiran sementara. Perjanjian harus dipatuhi. Kalau musuh telah belok, kita masih patuh. Sebab watuakan Allah. Allah akan tentukan apakah yang berlaku kemudian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima yang saya hormati seluruh tetakuasa surau dan Al-Fadhil Datuk yang saya sanjungi, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. 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 Terima kasih sekali lagi kepada surau Al-Falah. Barangkali saya pernah sampai di sini. Dan sekali lagi saya minta maaf sebab telefon saya ada masalah. Tajuk yang biasanya saya tak dapat trace sebab telefon saya kena kodam, gitulah, kena viral. Jadi saya sediakan tajuk lain daripada yang dimasukkan pada awal tugas daripada saya. Data itu saya tukar sedikit kepada Gaza dan Jubatik semasa dalam konteks yang sama, dalam bentuk fitnah yang sama. Dan sekarang 2 tahun peperangan di Gaza. Dan kita lihat akhir ini perdamaian telah diberikan kepada Gaza selepas 2 tahun 1 bulan peperangan. Apa maksud perdamaian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Gaza. Perdamaian maksudnya mereka ada masalah. Tanpa masalah mereka tidak mungkin berdamai. Itu kesimpulan daripada kuliah kita malam ini. Bila kita mula dengan ayat surah Al-Imran, A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Dan mari kita lihat kesimpulan peperangan di Gaza bermula pada 7 Oktober sehinggalah 7 Oktober 25, 20 Oktober 23 sehinggalah 25 genap 2 tahun cukup. Malam ini 25 bulan, maksudnya sudah 2 tahun hampir 1 bulan. Apa yang kita saksikan ialah kehancuran Gaza. Rekod yang diberikan oleh Gaza secara resminya 7,173 umat Islam yang syuhada. 20,000 di antaranya adalah kanak-kanak, 10,000 wanita, dan yang telah cedera parah 169,000. Termasuklah juga media, jurnalis, dan sebahagian besar masih tertimbus di bawah bangunan pertahanan yang tidak tahu berapa kebilangannya. Inilah genocide, inilah pembunuhan total yang dilakukan oleh negara besar. Israel dibantu oleh Amerika dan sekutu mereka untuk menghancurkan Islam, bukan Gaza. Menghancurkan Islam. Tetapi apa yang berlaku yang tidak dilaporkan ialah kecederaan di sebelah sana. Sekiranya kamu luka, mereka juga luka. Dan kamu mengharapkan kepada Allah, sedangkan mereka tidak mengharapkan apa-apa. Apa yang tidak dilaporkan oleh berita, lebih lagi kita dikawal oleh berita mereka. Sekurang-kurangnya mereka telah kematian
terbunuh 7,000 tentera Israel di Gaza. Di Gaza saja. Dan 25,000 tentera mereka yang telah cacat kekal. Dan wang yang banyak 150 bilion US dollar ialah wang rakyat Amerika, bukan wang Israel. Wang yang diluluskan oleh Kongres Amerika untuk diberikan kepada Israel untuk menghancurkan Islam. Dan sekarang rakyat Amerika setelah sedar bahawa kerajaan mereka menggunakan wang raya untuk menghancurkan umat lain. Dan itu menimbulkan tantangan yang besar di Amerika. Selain pada itu, Israel semakin terpinggir. Kawan-kawan mereka di Eropah juga telah meminggirkan Israel sekurang-kurangnya dalam konteks sekarang. Apa yang tidak dilaporkan ialah 1680 kereta kebal mereka, Merkava, telah hancur. Sedangkan Amerika mengatakan kereta Merkava ini tidak mungkin hancur sebab besinya berlapis-lapis, 3 lapis. Tetapi telah hancur. Bukan satu, tapi 1680. Yang ini tidak dapat dipikirkan oleh mereka. Sebab kereta kebal ini memang direka tidak akan hancur dalam peperangan, tapi telah hancur. Itulah yang tidak mereka laporkan. Tetapi apa yang berlaku pada umat Islam sangat-sangat dahsyat. Hampir keseluruhan bumi Gaza telah rata dan bangunan hancur lebur. Tetapi tentera masih teguh berdiri. Inilah yang disebut oleh Trump. Saya petik berita di bahasa Arab. Saya petik di bahasa Arab. Trump berkata pada Netanyahu yang menyebabkan ada pendamaian. Ana akhbatu bibi Netanyahu bi anna fursaka li tahqiq hadafika intahat. Saya telah bagi peluang pada kamu untuk hancurkan Hamas, tetapi kamu tidak dapat melakukannya. Walaysa ladika ayah tahqin an ta'ud al-harbi li'annaka lam tahaqqaq ay hadafin askari. Kamu tidak mencapai sebarang tugas peperangan. Yang kamu mengatakan ingin hapuskan Hamas, mengembalikan Gaza kepada Israel, kamu tidak lakukan. Li'annaka lam tahaqqaq ay hadafin askari. Damanakum kasiran lakinnakum zahabat. Lakinnakum zahabat liqatli al-madiniyin. Tetapi kamu hanya membunuh orang awam. Hamas mazhab qawiyah. Tentera Hamas semakin kuat. Wahum muqatilun adifun lil ghayah la yumkul masahum. Dan mereka semakin kuat, semakin hari semakin kuat, kamu semakin lemah, mereka semakin kuat. Ini perkataan Trump kepada Netanyahu. Kalau mereka menang, tak mungkin ada perdamaian. Dan mereka telah berdamai. Dan apa yang dilakukan oleh Israel, bilangan tentera Hamas tak pernah berkurang. 30,000 bermula peperangan pada 37 Oktober dan sekarang masih 30,000 tepat. Ramai yang telah syuhada, tetapi setiap syuhada diganti dengan segera. Dan inilah yang tidak diketahui oleh dunia. Malam ini sumber kita sumber yang berbeza, bukan CNN, bukan BBC, tetapi sumber daripada Gaza sendiri. Tentulah bercanggah head-on collision dengan berita yang tuan-tuan terima. Dan itulah sebab mereka mengajukan perdamaian. Perdamaian bukan datang daripada Hamas, tetapi daripada Israel dan Amerika. Yang satu ingin berdamai, yang satu lagi terus menyerang untuk menunjukkan mereka tidak kalah. Tuan-tuan, bayangkan Gaza sebesar Maldives, sebesar Kuala Langat, tapi pantai. Bukan satu negara, satu daerah. Dan West Bank dan Gaza itulah Palestin yang ada sekarang. Yang sebahagian Palestin yang asal menjadi Israel. Menentang Israel yang dibantu oleh mereka, NATO, Kesatuan Eropah, dan gabungan mereka yang membentuk separuh dunia menentang sebuah daerah. Hasilnya, Hamas masih gagah perkasa. Siapa yang menang? Itu dia kesimpulan kuliah kita malam ini. Dan ditembelak oleh Yaman. Yaman mengatakan separuh dunia menyokong Israel. Amerika, NATO, Kesatuan Eropah bersama Israel. Tetapi Hamas masih tidak dapat dikalahkan.
yang bukan sebuah negara, sebuah daerah yang luasnya 343 km persegi, yang tidak ada senjata, tidak ada satu pun jet penyerang, tidak ada satu pun kata kebal, yang adalah keimanan yang mantap. Senjata tidak dapat mengalahkan keimanan. Senjata tidak dapat mengalahkan keimanan. Itulah falsafah yang terlihat dalam peperangan yang hebat ini. Maka Allah mengatakan, "Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar." Maka perhatikanlah dan ambil iktibarlah, wahai manusia yang punya mata pandangan hati yang dalam. Ayat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peperangan terakhir baginda Rasulullah bersama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ada kota yang hebat di Khaybar, dan Rasulullah memerangi mereka, dan mereka mengharapkan bahawa kota mereka dapat mempertahankan mereka, dan kota Khaybar hebat tuan. Kalau kita lihat sekarang pun masih hebat lagi. Tetapi kota mereka tidak dapat menghalang daripada kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan sahaja Rasulullah memenangkan mereka, mereka meruntuhkan rumah mereka. Orang Yahudi meruntuhkan rumah mereka supaya orang Islam tidak dapat mengambil faedah daripada kota mereka. Dan Allah mengatakan, "Fa'tabiru ya ulil absar." Dan ambil iktibarlah, wahai orang yang mempunyai mata hati yang mendalam. Dan kita juga hari ini mengambil fa'tabiru ya ulil absar, sebab yang berlaku di luar daripada nalar manusia. Tuan-tuan bayangkan sebuah daerah menentang dunia dan daerah yang menang. Tak mungkin berlaku zaman moden ini. Tapi telah berlaku. Dan dia merupakan keajaiban demi keajaiban. Itulah barangkali tema perbincangan kita hari ini. Maka dunia berkumpul di Sharm Sheikh, di Sinai, kota Mesir yang hebat, untuk menandatangani perdamaian yang disyadangkan oleh Amerika. Wa in jahanu lisalmi fajnah laha wa tawakkalna Allah. Dan sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka cenderunglah untuk berdamai. Terimalah perdamaian mereka. Selebihnya wa tawakkalna Allah. Serah pada Allah. Mereka minta berdamai, kita sanggup. Mereka dalam posisi kalah. Dan wa tawakkalna Allah. Bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan mereka berkumpul di Sharm Sheikh, lihat wajah mereka. Mereka berkumpul di Sinai untuk resmi menandatangani perdamaian antara Israel dan Hamas. Hamas bukan negara, hanyalah daerah. Dan mereka seluruh dunia berkumpul, senarainya seramai 27 pemimpin besar dunia. Kalau dibaca satu persatu, berkumpul untuk menyaksikan perdamaian ini. Di antara Israel yang dibantu oleh dunia dengan sebuah daerah bernama Gaza, yang Palestin pun tidak sokong dia. Palestine Authority tak sokong Gaza, bahkan ingin mengalahkan Gaza dengan segera. Yang datang ialah pemimpin Mesir, Turki, US sendiri, Qatar, Jordan, lain-lain. Tuan-tuan boleh lihat satu persatu, termasuklah sebahagian daripada pemimpin Eropah, Spanyol, Greeks, Armenia, Hungary dan lain-lain. Cuma yang tak ada Malaysia. Kenapa kita tak jemput, saya tak tahu. Dan dengan bergaya tanda tangan ni perdamaian, ditunjuk pada dunia, berdamai, saya adalah peacemaker. Sedangkan mereka telah menghancurkan Gaza. Peacemaker. Dan bila dikatakan mereka jangan melakukan kata-kata muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kami peacemakers. Exactly Al-Quran sebut. Exactly yang Al-Quran sebut bila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerosakan di atas bumi. La tufsidu fil ardh. Qalu innama nahnu muslihun. Dan terang ulang perkataan Quran. We are peacemakers. Kami ialah orang yang mendekat perdamaian. Selepas mereka menghancurkan Islam, menghancurkan dunia, dia mengatakan we are peacemakers. Exactly apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dan dia tunjuk pada dunia, dialah orang yang inginkan kedamaian. Alhamdulillah, kita terima dengan kesyukuran. Umat Islam yang dihalak keluar daripada Gaza, yang tidak dapat lagi untuk pergi, dikepung,
Dan akhirnya kita dibom, kita berada di pelarian, kita dibom di pelarian, dan mereka halau kita untuk keluar daripada Gaza. Ini ialah masa awal. Dan tanda tangan perdamaian telah diumumkan, mereka U-turn balik. Mereka tak tahu nak pergi ke mana dah. Dan apabila perdamaian, mereka U-turn balik ke utara Gaza. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Kita terima dengan penuh kesyukuran. 500,000 yang telah kembali semula. Asalnya mereka tahu ke mana dah. Mereka akan dibom siang dan malam. Mereka tak tahu ke mana, tetapi sekarang mereka kembali ke rumah masing-masing. Dengan penuh kesyukuran, tetapi bila mereka sampai ke rumah mereka tidak ada lagi. Yang adalah keruntuhan. Yang adalah katastrofi, malapetaka. Dan dalam perjanjian itu disebut bahawa tentera Israel harus berundur sepenuhnya. Apakah mereka berundur? Tidak. Mereka berundur sebahagian. Mereka membuat 3 tahap untuk turun keluar daripada pantai dan mereka berkumpul di satu kawasan dan mereka tidak keluar sepenuh dari Gaza. Sedangkan perjanjiannya mereka keluar sepenuh dari Gaza. Mereka sedang menunggu masa. Perdamaian hanya untuk membeli masa. Untuk mendapatkan senjata baru. Itu saja. Bukan ikhlas. Yang satu menyatakan perdamaian. Yang satu lagi terus membunuh umat Islam. Mereka suara satu. 2 pelakon, suara satu, skrip yang sama. Dan itulah kita dipermaikan. 27 buah negara Islam dipermaikan oleh Trump. Dan buat mula-mula mereka mengatakan kami keluar. Okey, kami keluar. Hamas ambil alih pemerintahan di kawasan pantai. Hamas keluar dengan bergaya. Terperanjat Amerika. Terperanjat Malaysia. Sebab kita anggap mereka sudah musnah. Yang keluar 7,000 bukan untuk perang, untuk keselamatan penduduk yang kembali semula ke Gaza. Lebih meranjakkan Israel ialah senjata ini senjata Israel. Lebih meranjak Israel, senjata ini senjata terbaik Israel. Apa maksudnya? Setiap senjata maksudnya satu tentera Israel terbunuh. Ini mesejnya besar. Tetapi tuan-tuan barangkali melihat gambar ini tak disiarkan di negara kita. Dan mereka sangat bergaya. Antara tentera yang perkasa di dunia ialah bangsa ini. Badan mereka cuma lihat tuan-tuan. Tengok badan mereka. Inilah bangsa Kanaan. Tuan punya asal Palestin. Dan Bani Israel, bahkan Nabi Ibrahim AS berhijrah daripada Iraq ke Palestin. Dan di situ orang Kanaan sudah ada. Ini orang Kanaan. Kanaan yang dikatakan paling perkasa. Tengok badan yang ada sekarang. Kalau tentera Malaysia barangkali tak dapat kita bandingkan. Dia keluar bersedia untuk mengambil alih pentadbiran sementara. Perjanjian harus dipatuhi. Kalau musuh telah belok, kita masih patuh. Sebab watuakan Allah. Allah akan tentukan apakah yang berlaku kemudian. Yang kedua ialah pertukaian tawanan. Hamas mematuhi. Kami akan serah 20 tawanan tentera Israel kepada Israel yang kami tawan. Disaksikan oleh dunia. Palang Merah Dunia menyaksikannya. Ditandatangi dan sah disaksikan oleh dunia. Dan diserahkan dengan tepat. 20 tentera Israel diserahkan kepada Israel. Gilirannya ialah 2,000 tentera Hamas ataupun rakyat Gaza, Palestin yang ditahan oleh Israel bakal dibebaskan. Benar, mereka bebaskan. Alhamdulillah. Mereka patuhi, ini syarat pertama. Mereka patuhi dan termasuk yang sudah meninggal dunia. Termasuk yang telah terbunuh, termasuk mayat dipulangkan. Semua yang hidup dan yang mati dipulangkan oleh Hamas kepada Israel. Dan apakah yang respon daripada keluarga tawanan Israel di Israel? Dia mengatakan bahawa tawanan kami adu duna an yusibahum darghaman istimrar al-hab. Walaupun peperangan sedang berlaku, kami ditahan tetapi tak ada satu pun yang cedera.
Maksudnya Hamas menjaga dengan sempurna. Hamas menjaga tawanan dengan sempurna dan tidak ada satu pecacat. Yang diserahkan ini yang lebih baik berbanding dengan apa yang diserahkan oleh Israel, tawanan Hamas. Forensik ada yang beberapa mayat yang dihantar oleh Hamas kepada Israel, mayat, dan kematian ini dilakukan oleh doktor forensik mengatakan dia mati bukan di tangan Hamas tetapi oleh senjata Israel, bom Israel. Dia kena pasti oleh dunia bahawa tidak ada yang dibunuh oleh Hamas tetapi dia dibom oleh bom Israel. Sebab Israel ada bom, Hamas tidak ada. Di sisi Hamas pula, sebanyak 2,000 tawanan mereka yang bakal dibebaskan dalam fasa pertama. Ya, tepatnya 1998 walaupun disebut 2000, dan 77 mayat yang di dalam tahanan pun bakal dibebaskan. Tetapi sayang apabila jenazah kita dipulangkan, kebanyakan tidak ada organ dalaman telah habis. Jantung, bahan-bahan buah pinggang semua diambil, tinggal kosong. Inilah Israel, tuan-tuan. Dia membalas dengan mayat yang tidak sempurna. Tidak ada lagi organ dalaman. Ini dilaporkan oleh Jenis Syapak. Jenis Syapak ialah berita resmi Turki. Sekarang yang ketiga ialah bantuan dapat disalurkan. Lihat markah permulaan pembelutan Israel. Bangsa satu mengatakan 1,700 170,000 ton akan masuk ke Gaza. Dan kita juga mengambil peluang, negara-negara Arab juga mengambil peluang, Malaysia juga ambil peluang untuk masukkan bantuan. Kita masuk 5 drop. Tetapi apakah semua sampai ke destinasi? Tidak sama sampai. Yang sampai hanya sedikit. Ke manakah pergi? Israel mengupah orang Gaza sendiri dengan wang yang banyak. Hancurkan bantuan supaya tidak sampai destinasi. Siapakah orang Gaza? Orang Gaza ialah ejen Israel yang telah dibela sekian lama. Ketika rakyat Gaza kelaparan, mereka diberi wang, diberi gandum, diberi makanan dengan kenyang. Mereka pengkhianat. Mereka lah yang menyekat bantuan. Dan apa yang disebut Gaza masih lapar sekarang. Walaupun ada bahagian yang sudah menerima bantuan tetapi tidak sepenuhnya. Yang dapat bantuan, alhamdulillah. Mereka dapat merasakan syarma buat pertama kali dalam masa 2 tahun. Dan mereka bersyukur mendapat buah zaitun, minyak zaitun, dan itulah makanan resmi mereka. Mereka dapat makan kebab, dan itu ialah yang dapat bantuan. Yang tak dapat bantuan masih banyak lagi. Rupa-rupanya bantuan daripada negara yang termasuk pasal 1 disekat oleh petualang tadi. Bangsa Gaza, bangsa agama sama, bangsa sama, tapi mereka pengkhianat. Setiap bangsa ada pengkhianat, tuan-tuan. Dan ini kita lihat pengkhianat yang menjadi ejen Israel, sebab termasuklah ejen Mossad. Mereka diberikan wang yang banyak dan mereka bekerja bukan untuk Gaza tetapi bekerja untuk Israel. Mereka lah yang menjadi petualang, dan apabila Hamas sudah kenali mereka begitu lama, sekarang masa bertindak. Mereka ditangkap semuanya dan dibunuh. Buat pertama kali 2 minggu lepas, dan kita telah 3 kali solat Jumaat dengan aman selepas perdamaian. Ini di Khan Yunis pertama kali, minggu kedua baru kita dapat solat Jumaat dengan sempurna. Sebelum ini kita solat Jumaat akan dibom di atas. Kali ini kita harap tidak ada bom lagi sebab perdamaian. Trump telah tunjukkan perdamaian, dunia menerima perdamaian, disaksikan oleh dunia. 27 negara besar dunia yang menyaksikan, termasuk negara Arab, termasuk negara Eropah, menyaksikan perdamaian ini. Yang tidak menyaksikan ialah Iran. Iran dijemput untuk menghadiri persidangan, tetapi apa jawab Iran? Kami tidak akan duduk semeja dengan pembunuh. Kami tidak akan duduk semeja berunding dengan pembunuh. Itu sikap kami.
negara yang ingin bersama dengan Amerika dan akan ditipu sekali lagi, silakan. Kami tahu Amerika akan belot, Israel akan belot sebab sejarah mereka, kata Iran. Dengan para anbiya mereka belot. Dengan Nabi Musa, Nabi mereka sendiri, mereka belot. Dengan Rasulullah SAW, mereka belot dalam perjanjian Sahibat Madinah yang dengan tepat, dengan detail Rasulullah memberi keamanan kepada Yahudi. Mereka belot dan merancang untuk membunuh baginda Rasulullah. Sehingga Rasulullah perangi mereka, Bani Quraizah, Bani Qanaqah, Bani Nadir, Bani Khaybar diperangi. Dan akhirnya Madinah bebas daripada Yahudi. Dan selama ribuan tahun, Madinah bebas daripada Yahudi, sehinggalah 5 tahun lepas mereka kembali ke Madinah. Dasar baru kerajaan Saudi membenarkan Yahudi kembali ke Madinah. Dan sekarang tuan-tuan pergi ke Madinah. Sebelum ini daripada Mekah ke Madinah, di Lebuh Raya tertulis di atas label masuk ke Madinah, lil muslimin faqat, hanya untuk orang Islam. Li ghairi muslimin, untuk orang bukan Islam, melencur ke Tabuk. Tak boleh masuk ke Madinah. Tetapi telah dibuang. Tuan-tuan yang pergi haji tahun lepas menyaksikan tidak ada lagi label itu. Tidak lagi papan tanda yang mengatakan lil muslimin faqat, tidak ada lagi. Maksudnya orang Yahudi bebas masuk ke Masjid Nabawi. Kita tak sedar sebab rupa mereka sama dengan Arab. Janggut mereka lebih panjang. Dan kita nampak mereka lebih alim pada kita. Itu Yahudi. Dalam konteks ini, dunia menjanjikan bantuan. Tetapi dengan syarat, bukan Hamas yang membinanya. Tetapi yang bina diketuai oleh Tony Blair. Tuan-tuan siapa Tony Blair? Penjenayah yang menghancurkan Iraq bersama dengan Bush pada tahun-tahun Saddam Hussein dulu. Dengan alasan bahawa Iraq mempunyai senjata pemusnah besar-besaran. Weapons of mass destruction. Iraq hancur. Dan ditanya di manakah senjata yang tuan dakwa bahawa Iraq mempunyai senjata? Tidak ada. Kenapa serang Iraq? Memang kita nak serang supaya kita hancurkan Islam. Itu jawapan mereka. Supaya kita hancur Islam satu demi satu. 7 benang Islam kita mesti hancurkan. Termasuk Iraq, Syria yang mereka lakukan baru ini, Algeria, Libya, kita akan hancur satu persatu. Yaman, Afghanistan, Pakistan, satu persatu. Mesir, Turki, kita hancurkan semua. Kita mulakan dengan Gaza. Dan tuan-tuan, tidak ada senjata musnah. Kami masuk memang untuk hancurkan Islam. Itu jawab Tony Blair. Sekarang Tony Blair yang hancurkan Islam ini ditugas untuk membina Gaza dan diserahkan kepada Israel kemudian. Itu perancangan mereka. Tetapi Allah merancang yang lain. Barangkali. Mudah-mudahan. Sekarang, Rubio ialah Sekretaris Agung mereka, Sosial Amerika, mengatakan kami akan Gaza ditadbirkan oleh pasukan antarabangsa. Antarabangsa akan masuk ambil alih sebab Israel tak dapat mengambil alih Hamas. Lalu mereka menggunakan antarabangsa secara terbuka dan ditentang oleh sebahagian negara Islam. Negara Arab setakat hari ini, walaupun mereka ada hubungan dengan Israel, mereka mengatakan tidak boleh. Kami meletakkan garis yang amaran supaya antarabangsa tidak dapat mengganggu ke Gaza sebab ini akan memecah belahkan masyarakat Gaza. Sekurang-kurangnya mereka sebut secara luaran walaupun mereka ada hubungan, ada masyarakat yang sulit dengan Israel. Hamas menolak 100%. Urusan kami biar kami utuskan. Urusan Gaza kami yang akan selesaikan dan kami minta negara Arab yang bersimpati dengan perjuangan kami, yang ikhlas menolong untuk membangun kembali Gaza. Adapun untuk masyarakat antarabangsa, apatah lagi diketuai oleh British, UK, kami tolak secara mentah. Sekiranya kami tidak diterima apa yang kami sebut ini, kami bersedia untuk perang kembali. Siapa yang kuat? Kami bersedia untuk perang kembali. Dan kami turun kali ini sama seperti awal. An-Nas aw syahadah. Kami menang ataupun kami syahid. Kami tidak ada pilihan ketiga. Dan tentera kami sudah bersedia.
Tentera kami sudah bersedia. Kami untuk mati syahid. Ini sikap pejuang yang tidak dapat dikalahkan. Turki mengambil inisiatif yang besar. Terima kasih Turki. Dan untuk membangun Gaza, Turki memberikan harapan bahawa biar kami jadi pemain yang utama. Dan Turki mengisytiharkan Gaza, bandaraya Gaza, sebagai kembar kepada Istanbul. Maksudnya dia serius untuk membangun kembali Gaza. Tetapi di belakang Turki kita tak tahu siapa. Barangkali ditunjukkan Turki untuk memudahkan keadaan. Kita tidak tahu. Kita berserah pada Allah. Turki telah memulakan, sekarang sudah mulakan seminggu dua ini, mereka telah masuk dengan jawatolak mereka, membersihkan runtuhan-runtuhan di mana yang paling betul ini di kota Gaza. Gaza ialah daerah, kota Gaza ialah bandar mereka. Dan di sini dilakukan di kota Gaza, mereka telah mula menolak sampah sara dan memberi ruang sedikit kepada penduduk yang telah kembali kampung alam mereka, dan jalan raya dimulakan untuk tujuan bantuan dihantar ke Gaza. Tetapi satu kumpulan yang ikhlas mengatakan, ya Sayyid Erdogan, wahai Pakcik Erdogan, wahai Tuan Erdogan, terima kasih kerana datang membantu kami. Tetapi terlewat. Tuan tidak pernah datang menolong kami ketika kami dibunuh secara langsung oleh Israel. Tuan tidak datang membantu menghantar tentera untuk membantu kami. Tapi sekarang terima kasih. Sekurang-kurangnya Tuan datang untuk membina kembali Gaza. Tapi lewat Tuan. Sudah ribuan umat Islam mati baru Tuan datang. Tuan lewat, kami akan mengadu pada Allah SWT. Kata pemuda ini. Ucapannya panjang, tuan-tuan. Saya ambil sedikit. Kami menyeru Tuan daripada sekarang, supaya Tuan datang dulu. Kami telah seru Tuan supaya datang, bawa tentera, bela kami. Dan setetes air dalam masa 2 tahun Tuan tidak bawa kepada kami. Sekarang Tuan tunjuk baik kepada kami. Terima kasih. Tetapi Tuan lewat. Sekarang Gaza telah mula dibersihkan. Saya tak pasti daripada manakah datang pembersih ini. Sama ada daripada Mesir, daripada Jordan, Saudi ataupun daripada Eropah, kita tak pasti. Tetapi Turki meletakkan bendera di kenderaan mereka, menunjukkan Turki menjadi sumbangannya besar dalam pembinaan kembali ke Gaza. Israel tidak bersetuju dengan Turki yang datang membantu. Berita Turki, berita Jerusalem, berita Israel mengatakan mereka tidak gemar dengan Turki. Mereka inginkan Tony Blair yang menjadi ketua kepada proses tersebut. Terima kasih Indonesia. Indonesia bersedia untuk menghantar 20,000 tentera pengaman ke Gaza. Apakah sudah dihantar atau tidak? Wallahualam. Tetapi Presiden Prabowo mengatakan kami sudah bersedia untuk membantu saudara kami dengan tentera yang ramai, 20,000. Bukan sedikit, tuan-tuan. Sama ada dihantar atau tidak, saya tak pasti. Tetapi itulah janji daripada Presiden yang menjadi ketua umat Islam yang teramai di dunia, iaitu Indonesia. Qassam mengatakan kepada tentera antarabangsa yang datang, wahai tentera yang datang, wahai mereka datang untuk kononnya untuk membangun Gaza, tetapi Tuan datang untuk menghancurkan Hamas. Ingat, kami berikan 2 pilihan. Satu, keluar sekarang daripada Gaza, ataupun Gaza menjadi kubur, tuan-tuan. Ini kata daripada Hamas. Kata-kata ini akan datang pada orang kalah. Ini kata daripada orang yang memberi pilihan kepada perdamaian tadi. Gaza didn't just reveal the truth. It reveals the humanity heart. Apa yang berlaku di Gaza, kemenangan moral yang ditunjuk pada dunia. Keadilan, maksud keadilan, kemanusiaan. Sebab selama ini mereka mengatakan Gaza, Hamas ialah pengganas. Sekarang pelajari, siapakah yang membela kemanusiaan? Siapakah yang adil? Siapakah yang zalim? Dan perhatikan apa yang berlaku di Gaza. Dia memberikan satu mesej yang besar di dunia. Lebih lagi apabila kapal flotila kita
Dia disekat Israel datang daripada seluruh dunia yang hanya membawa misi kemanusiaan. Manusia dan kemanusiaan disekat Israel, maka jelas dunia. Sebab antara negara anggota yang terlibat ialah daripada Eropah sendiri. Dan ini memberikan mesej yang besar di dunia. Walaupun tidak berjaya untuk bawa makanan kepada Gaza, tetapi dia membawa mesej besar pada dunia. Pengkhianat. Khalil Dawas, tuan-tuan boleh kaji dia. Dia menyembelahi Israel. Hamas menghukum pengikut-pengikutnya. Dan Israel yang membantunya tidak mengaku dia adalah ejen. Dia mati kehinaan. Ini sifat pengganas, dan Hamas sekarang menangkap para pengkhianat. Selama ini mereka bukan tak tahu, mereka dalam peperangan. Mereka biarkan kawan ini. Kita tahu mereka pengkhianat. Sekarang ditangkap selepas kita menang. Dan mereka dihukum mati di tempat orang awam. Supaya seluruh rakyat Gaza mengetahui bahawa ini hukuman bagi mereka yang bersifat harabah. Menyekap makanan itu harabah. Menjadi ejen kepada musuh dan menyebarkan berita bohong kepada dunia. Kemudian mereka bertindak seolah-olah mereka menentang perjuangan Hamas. Maka sudah cukup untuk dikenakan hukum mati dan ditembak. Terlihat dalam video yang sampai pada kita, seorang demi seorang ditembak. Dan pengkhianat inilah daripada bangsa yang sama. Ada yang minta untuk solat dulu sebelum ditembak. Mereka adalah satu bangsa dengan kita, satu sah dengan kita, satu solat dengan kita, satu masjid dengan kita. Tapi perjuangan berbeza-beza. Dan ingatlah, pengkhianat sentiasa ada di mana-mana. Dan ini ialah peluang Amerika. Hamas pembunuh. Dulu kata Israel yang genosid. Rupa-rupanya Hamas juga jahat, kata Trump. Sebab membunuh bertualang. Dan ini poinnya besar. Sekarang kami akan perangi kembali Hamas. Sebab Hamas telah belok. Sedangkan Hamas melaksanakan keadilan ke atas rakyatnya sendiri. Tetapi ini digunakan oleh Trump, digunakan oleh dunia, digunakan oleh Palestin sendiri. Mahmud Abbas, Presiden Palestine Authority, mengatakan sekarang masa untuk hancurkan Hamas. Sebab Hamas merupakan pengganas yang hebat, yang harus dihapuskan pada muka bumi, yang tuan bagi derma pada Mahmud Abbas. Dan dia tidak bersama dengan Gaza. Ingat, Gaza ialah daerah Palestin. Tapi Palestin tidak menyokong Gaza. Yang sokong Gaza 3 buah negara. Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Ataupun Brunei. Itu saja. Negara lain, mereka lebih rapat dengan Israel. Termasuklah negara-negara Arab di sekitar Palestin. Dalam konteks ini, arahan yang dikeluarkan oleh Trump, dia sudah menunjukkan untuk belok perjanjian. Dia dapat cari satu contoh, dia mengatakan sekarang Israel boleh serang balik Hamas. Dia dapat damai lagi, sebab Hamas telah belok. Hamas membunuh orang awam. Sedangkan apa yang dilakukan Hamas ialah keadilan mahkamah. Diputus oleh mahkamah, tetapi dia mencari, sebab mereka suara satu. Israel dan mereka suaranya satu. Yang satu mengajuk berdamai, yang satu terus membunuh. Dan tuan-tuan, negara Arab manakah yang menjadi pengkhianat selain pada rakyat Gaza? Dan sekiranya Hamas tidak menyerahkan senjata, Hamas harus diluncurkan senjata. Sasalah Jaish min Dal Arabiyah Al-Mujawirah liqatl jami' afrad Hamas. Kata Trump, sekarang yang akan lawan Hamas bukan lagi Israel, tetapi negara Arab. Negara Islam akan perangi Hamas sekarang. Di atas perintah saya, kata Trump. Tentu ada pengkhianat di kalangan negara Islam. Tentu ada pengkhianat negara di kalangan Islam. Hanya negara yang ada normalisasi dengan Israel. Kita telah tahu negara manakah yang ada normalisasi dengan Israel. Yang membenarkan Israel menghancurkan negara Islam, tetapi
tidak membenarkan Islam untuk menghancurkan Israel. Itu negara yang hypocrite. Dan kita sudah tahu siapakah negara ini. Tetapi sekarang Trump mengatakan kami sekarang bukan Israel lagi lawan Arab, tetapi orang Arab lawan Arab. Pengkhianat akan lawan Arab. Sebagaimana satu masa dulu tentera British yang kebanyakan pada orang Melayu memerangi Mak Elau dan Dato' Muhammad, dan sejarah berulang kembali di sini. Ini ialah Menteri Israel. Sebenarnya kami tidak terikat dengan perjanjian sebab kami ialah bangsa yang terpilih. Kami bangsa yang Allah pilih. Kami bangsa terbaik dunia. Dalam masa 2 tahun, tuan-tuan, 2 tahun peperangan antara Hamas dan Israel, bangsa satu telah mengeluarkan 36 kali ketetapan supaya ceasefire. Tak pernah diendah oleh Israel. Kami di atas undang-undang, sedangkan bangsa satu itu kami yang tubuhkan. Baru kita tahu siapa tubuh bangsa satu. Bangsa satu kami yang tubuhkan. Secara agama satu, kami yang lantik untuk kepentingan kami. Dan sekarang bangsa satu tidak boleh lebih tinggi daripada kami. Kami penting bangsa satu. Kami tidak terikat dengan peraturan. Dan sekarang kami boleh lakukan apa saja. Sebab kami ialah Sya'bullah Mukhtar. Kami ialah bangsa Allah yang terpilih. Apa yang berlaku ialah sebenarnya Amerika mengatakan perdamaian, sebenarnya kami isytiharkan tidak perdamaian. Kami akan terus memerangi. Lebih hebat lagi, rupa-rupanya perdamaian hanyalah sebab mereka sudah habis senjata. Senjata mereka telah habis dan mereka perlu senjata baru. Disekat daripada Laut Merah oleh Yaman, disekat daripada Laut Mediterranean oleh Algeria, dan disekat oleh Spanyol. Maka bila Spanyol yang membantu Israel untuk hancurkan Gaza tiba-tiba menyekat senjata Israel, tamparan besar pada Israel. Dan sekarang mereka ingin membeli masa untuk mendapatkan senjata baru. Itu sebab perdamaian, dan itu disebut oleh Iran. Tuan-tuan masih percaya pada Amerika dan Israel? Negara-negara Arab yang pergi ke Syarul Syam di Sinai percaya kepada Amerika yang sentiasa belok dalam perjanjian dunia. Sepanjang sejarah Amerika belok dan tuan masih percaya? Itu kata Iran. Dan Israel, tentera mereka kembali bila-bila masa untuk memerangi sama seperti belum. Seolah tidak ada perjanjian. Seolah tidak ada sebarang perjanjian. Dan sekarang Israel tutup kembali pintu Rafah untuk bawa makanan. Maksudnya mereka telah bersedia untuk kembali pada zaman peperangan. Dan mereka sebenarnya yang telah cabul perjanjian. Makanan telah disekat kembali. Berita yang kita terima minggu lepas, daripada banyak-banyak yang diumumkan oleh Bangsa Bersatu, yang Israel benar masuk 600 truk saja. 600 truk yang boleh masuk ke sempadan, yang belum pasti sampai semuanya ke destinasi. Mereka upah pengkhianat tadi untuk menyekat dan menghancurkan makanan. Dan ini dilakukan oleh pengkhianat bangsa Kanaan, Gaza sendiri, daripada orang Islam sendiri, yang mendapat habuan daripada Israel dan kuncu-kuncunya. Oleh sebab itu, yang sampai sangat sedikit. Mula-mula mereka mengatakan 600 truk, tiba-tiba mereka katakan hanya 200, ditentukan oleh Israel. Israel yang tentukan berapa truk boleh masuk. Dan Kejahatan Senjata runtuh. Dan Perdana Israel menyatakan akui IDF jatuhkan 135 tan di Gaza. Jatuh itulah menyerang kembali. Maksudnya bom sebanyak 135 tan digugurkan ke atas Gaza kembali. 44 warga Palestin telah tewas, yang telah terbunuh, dan mereka telah mencabul perjanjian. Tetapi Hamas masih belum. Kami masih pegang pada perjanjian. Dunia saksikan sekarang siapakah yang belok. Dan tadi katakan sebenarnya mereka kena tipu. Penjajah ini ialah perangkat sama kami. Perang tidak akan selesai selagi Hamas tidak hancur. Kami tidak akan berhenti perang selagi Hamas hancur. Dan kami berpura-pura dia gelap besar.
Sedangkan Amerika mengatakan misi perdamaian, iaitu ingin membelok perjanjian mereka daripada suara yang satu. Dua pelakon, skrip yang sama. Israel telah melanggar gencatan senjata dalam masa 24 jam ini dan menewaskan, membunuh ratusan orang Palestin. Hari pertama mereka sudah serang sebenarnya. Dan hospital telah menerima banyak jenazah yang telah dilakukan oleh Israel dalam masa gencatan senjata. Dan Hamas mengatakan Hamas tidak akan meluncurkan senjata. Illa بقومة الفلسطينية مستقلة كاملة السيادة وانصبت القدس. Kami ulang sekali lagi, Hamas akan terus berperang. Kami tidak akan menyerahkan senjata. Kami akan berhenti peperangan ini apabila Palestin dimerdekakan sepenuhnya dan Baitul Maqdis menjadi negara kami. Dan kami turun sekali lagi dengan An-Nas awi Syahadah. Kami menang ataupun kami syahid. Kami tidak ada pilihan ketiga. Dan suara ini bukan suara orang kalah, tuan-tuan. Suara orang yang menang. Dan kata Trump, kalau demikian, kami juga tak ada pilihan. Kami akan terus membunuh. Kali ini kami akan membunuh lebih dahsyat lagi. Ini suara sebenar. Ini suara sebenar Amerika. Sekarang kami akan membunuh lebih dahsyat lagi. Kami tidak ada pilihan kecuali membunuh Hamas. Dan sebab Hamas membunuh rakyat sendiri. Sama seperti yang dilakukan di Syria. Skrip mereka sama di Syria. Dan apa yang dilakukan ialah ketegangan memuncak berlaku. Sekarang walaupun dunia mengatakan perdamaian, tetapi sebenarnya tidak. Kemuncak pertempuran masih belum berlaku, tetapi Hamas sudah bersedia sebab Amerika memberikan lampu hijau untuk Israel memulakan serangan besar-besaran sebaik saja senjata mereka sampai kembali. Dan itulah suasana yang sangat tegang. Sekarang barangkali mereka sudah dapat senjata. Mereka mula akan menyerang dengan mengatakan kami buat garis. Di Gaza dia buat garis kuning. Anda diberi amaran masuk kawasan kuning, amaran. Masuk kawasan biru, diberi amaran kedua. Masuk kawasan merah, kami tembak tak kira siapa. Maksudnya mereka ingin menghancurkan Gaza dengan apa cara sekalipun. Mereka ingin hancurkan Islam itu sendiri, tuan-tuan. Bukan Gaza. Jangan baca Gaza. Baca Islam. Betul-betul syaitan. Ini syaitan ayu. Syaitanur rajim. Israel sedang. Israel mengatakan bahawa ini orang Israel, tuan-tuan. Tetapi berkhidmat di pasal 1. Dia mengatakan bahawa tidak ada tentera yang lebih zalim melakukan jenayah kecuali tentera Israel. Israel hanya ada 1% di dunia. Tetapi 99% ialah masalah di dunia ini dilakukan oleh Israel. Perang Dunia Pertama dimulakan oleh Israel. Mereka mengasuh di antara Poland dan Australia. Di belakangnya ialah Yahudi membunuh putera Australia dan dia tuduh Poland. Maka Poland dan Australia berperang. Maka diikuti oleh negara Eropah lain. Matlamat mereka ialah juling. Mata mereka bunuh yang lain. Yang maksud ialah Osmania. Sebenarnya mereka minta supaya negara bergabung dunia, negara besar bergabung, dan mereka minta supaya Osmania bergabung. Tujuannya akhirnya mereka bersama dengan kesatuan besar untuk hancurkan Osmania. Benar. Bila gabungan peperangan Dunia Pertama bermula, maka Osmania keseorangan memerangi dunia sama seperti Gaza sekarang. Tiba-tiba Jerman mengatakan bahawa kami bersama dengan Osmania, kami bersama dengan Turki Osmania memerangi dunia. Dalam perangan dunia pertama, Turki telah kalah, Jerman telah kalah. Kemudian British dan kucu mereka menang dan mengambil Palestin yang bernama Syam ketika itu. Perang Dunia Pertama disebabkan oleh Yahudi. Perang Dunia Kedua dijatuhkan oleh Yahudi. Hitler ialah Yahudi. Dia membunuh Yahudi.
Dan terjadilah peperangan dunia kedua. Dan Einstein ialah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang baik. Dia mengatakan, tuan-tuan, dua peperangan dicetuskan oleh Yahudi. Saya percaya sekiranya perang dunia yang ketiga berlaku, Yahudi yang cetuskan. Dan satu daripada kata-kata itu dikaitkan dengan Hitler juga. Dan sekiranya perang dunia ketiga terjadi, kata Einstein, maka dunia akan kembali pada zaman batu. Sebab teknologi perang dunia ketiga jauh melampaui apa yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. Perang dunia ketiga akan menyaksikan dunia akan kembali zaman batu, kata Einstein. Mudah-mudahan tidak berlaku. Tetapi bayangan sudah berlaku. Itulah fitnah akhir zaman. Dan apa yang sebenarnya berlaku dalam perdamaian ini? Ini ialah pegawai tentera Israel mengatakan bahawa kita telah kalah. Wahai Prime Minister, kita telah kalah di medan peperangan. Kita masuk ke Gaza, kita hanya berani kita lancarkan serangan di bandara. Bila kita masuk ke Gaza, satu demi satu kapal terbang, kereta kebal kita hancur. Dalam setiap kereta kebal ada 5 atau 6 tentera. 5-6 tentera mati serentak. Berpuluh-puluh satu hari. Tuan-tuan cuba kira. 1,687 kereta kebal yang telah musnah dalam masa 2 tahun. 600 hari lebih. Berapakah satu hari kereta kebal yang hancur? Satu kereta kebal ada 5-6 tentera. Saya tanya tentera Malaysia, berapa ramai dalam kereta kebal? Rupa-rupanya kereta kebal ni, dia boleh lihat jauh. Bila datang dekat dia, dia tak nampak apa dah. Dia tak nampak apa dah. Buka pintu atas, letakkan bom, hancur. Hancur semua. Dan tentera Hamas sangat berani. Dan bila sampai dekat dengan kereta kebal, dia tak ada apa boleh buat lagi. Dia serah diri dan mati satu demi satu. Oleh sebab itu, kami tak berani lagi lawan Hamas. Lan uqatil Hamas abadan. Kami tak akan perang dengan Hamas. Sebab setiap kereta kebal kami hancur. Itu yang tak beritahu dalam berita kita. Apabila lagi TV3 akan berikan sejarah itu. Kita telah kalah, kata Israel. Pegawai tentera dia kata, kita telah kalah. Tentera Israel menangis melihat kawan mereka mati satu demi satu. Dia diarahkan oleh menterinya untuk terus ke Gaza. Dia kata, kena pergi mati. Kami pergi, kami mati. Tak balik lagi. Dan 200,000, mengikut sumber Israel, 200,000 tentera mereka yang mati. Ini bekas ketua tentera Israel mengatakan. Bukan kita. Ini, berita ini pecah bila sistem mereka telah di-intercept oleh Hamas. 7,000 tentera Israel terbunuh, tadi betul. Tetapi 200,000 yang dikatakan bahawa tentera mereka terkorban, ini daripada sumber mereka yang kita intercept. Dan 200,000 cedera parah. Rupa-rupanya 200,000 itu yang cedera parah. Ada berita yang tak dapat kita sahkan sekarang dalam segi dua ini. Penyakit smallpox, chicken pox melanda Israel yang sekarang sudah 2,000 kematian. Sama ada benar atau tidak, saya tak dapat sahkan. Sebab ini dilaporkan oleh individu. Kalau itu, maka Allah telah merancang yang kita tidak tahu. Dan ini ialah gambar ketika diberitahu tentera mereka di Gaza telah kalah. Dia menjerit, tuan-tuan. Netanyahu menjerit, Al-Mahzum yabki wa yasrah. Menjerit gila babi. Tak mungkin kita kalah. Kita tetap terbaik dunia. Amerika membeli teknologi state of the art terbaik dunia. Takkan kita kalah? Kalah, tuan. Kita kalah. Jangan bawa saya. Kita tak akan kalah. Kalah, kata tentera dia. Bergaduh dengan ketua tentera. Kita tentera yang terbaik dunia. Kenapa kita boleh kalah? Hamas tak ada senjata. Tak mungkin kalah. Sama, tuan-tuan, bila Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol. Dengan 7,000 tentera. 7,000 tentera. Menentang 70,000 tentera Rodrik, Raja Spanyol. Yang menang 7,000 tentera. Yang selamat daripada tentera Islam mengangkat pergi jumpa Rodrik. Kenapa kamu mengangkat sini? Kita dah kalah, tuan. Tak mungkin, kata Rodrik. Sama seperti Netanyahu. Tak mungkin kita kalah. Sebab kita tentera terbaik yang ada dalam muka bumi.
Tetapi Tuan kata yang cedera, beritahu kepada Raja Drik, mereka bukan manusia. Entah turun daripada planet mana. Mereka bukan manusia. Tuan-tuan saksikan mereka datang atau mati. Dan kita turun untuk hidup. Mereka seorang datang membunuh berpuluh-puluh kita. Ini tentera Islam, tuan-tuan. Tentera Islam sentiasa handicap. Kita lihat bagaimanakah tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid menentang Rom. Sangat handicap. Kita hanya 30,000 tentera menentang 200,000 tentera. Kita yang menang. Dan bukan bilangan semata-mata, tetapi kita hanya berjuang, Allah yang beri kemenangan. Itu yang kita lupa. Dan dia menjerit sebab dia tak sangka bahawa tentera terbaik dia dibantu oleh dunia dan masih kalah. Hamas tak pernah kurang tentera. Inilah yang sangat menyakit hati Israel, sebab Hamas tak pernah kurang bilangan. Dan risikan intelijen Israel mengatakan Hamas bermula dengan 30,000 tentera. Dan sekarang masih kekal 30,000 tentera. Seorang pun tidak kurang. Walaupun ramai yang telah syahid. Rupa-rupanya masih ramai barisan yang menunggu untuk masuk tentera pasukan utama. Mereka masih reserve dan bersedia untuk menggantikan tentera yang telah syahid. Mengikut sumber kita, bukan 30,000, kita 40,000. Itu sumber Hamas. Yang tidak dikeluarkan secara resmi, tetapi mengikut berita-berita yang kita terima, tentera Hamas dikekalkan 40,000 sampai sekarang. Dan masih ramai lagi yang berbaris untuk menggantikan pasukan utama. 1680 kereta kebal yang hancur, terlihat gambar di sebelah kiri. Jadi besi buruk. Besi buruk, kereta yang disahkan oleh Amerika tak mungkin musnah dalam peperangan. Tetapi jadi besi buruk. Yang bertebaran penuh di Gaza. Dan apabila orang Gaza kembali ke rumah, mereka temui besi buruk yang banyak. Dan di bawah dapur mereka, di dalam bilik tidur mereka, runtuhan bilik tidur mereka, ada bom yang belum meletup. Jangkaan bangsa bersatu 30 tahun akan digunakan untuk membersih semua bom yang belum meletup. Yang sangat bahaya. Berbagai-bagai saiz yang masih belum meletup. Macam bom Jepun dulu masih ada lagi sekarang yang belum meletup. Itulah ibaratnya apa yang berlaku di Gaza. Gaza masih kekal intek. Ini buat pertama kali di bawah terowong. Dia bukan terowong, dia bandar di bawah bumi. Dan ini diambil oleh Al Jazeera. Macam mana Al Jazeera boleh mengambil sistem perkembangan Hamas berbeza dengan di atas. Mereka bentuk internet sendiri, sistem elektrik sendiri, dan mereka masih intek di bawah. Bahkan rangkaian ini menjalar ke seluruh Israel. Bahkan di bawah Tel Aviv pun kita ada pejabat di bawah tanah. Berapa meter di bawah, berapa puluh meter di bawah. Berlapis-lapis. Dan kita masih berjuang. Masa yang lama. Dan Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah muslimin akan berperang dengan Yahudi. Sehingga orang Yahudi akan kalah. Mereka akan berlindung di balik batu dan pokok. Dan ketika itu pokok dan batu bercakap kepada tentera Islam, Ya Abdullah, Ya Muslim, fi khalfi al-Yahud, ta'al faqtulhu illa al-warqat pindaha sirtul Yahud. Maka pohon dan batu bercakap, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Muslim, datang di belakang saya ada Yahudi. Bunuhlah dia. Kecuali pokok rokok yang tidak bercakap demikian. Sebab pokok rokok ialah pohon Yahudi. Sekarang, Yahudi, Israel menanam 1 juta pokok rokok. Apakah mereka percaya pada hadis tadi? Tidak, mereka tak percaya. Tetapi mereka melakukan di atas mukjizat Rasulullah. Rasulullah menceritakan bahawa pokok ini akan wujud satu masa depan. Mereka akan berlindung dengan pokok rokok dan mereka menanam 1 juta pokok rokok dalam peperangan. Sebelum peperangan, mereka menanam 1 juta pokok rokok. Apakah mereka baca hadis? Mereka baca, mereka tak percaya.
Tetapi mereka melakukan, inilah mukjizat Rasul. Dan mereka sedang berjuang di bawah tanah. Apabila Israel mengumumkan bahawa Abu Ubaidah telah terkorban syahid, jurucakap kepada Hamas, dan hari ini 18 10 lepas 2 minggu lepas dia beri salam kepada semua. Abu Ubaidah yukrakum assalam, dia beri salam kepada kita semua. Apa maksudnya? Israel berbohong, Abu Ubaidah masih hidup. Dan berita kita, Allahu Akbar, Abu Ubaidah masih hidup, dan ini berita yang tidak resmi. Yang resmi tak dapat kita buktikan, dan barangkali dia cedera dan dirawat di bawah tanah. Yang ketiga, tuan-tuan, kenapakah mereka melakukan perdamaian? Sebab bangsa bersatu. Israel melobi seluruh dunia, tetapi hasilnya 145 negara daripada 143 negara mengiktiraf Palestin. Dan ini memberi tamparan yang paling kuat pada Israel, bahawa negara yang menjadi penyokong mereka kuat di satu Eropah. Di Eropah, Australia, New Zealand, India, dan lain-lain yang memberi sokongan kepada Israel selama ini, mengundi untuk Palestin, dan ini tamparan yang hebat. Sebab genosid yang dilakukan ini melampaui segala batas kemanusiaan. Sehingga bila dia berucap dalam Dewan Bangsa Bersatu, kosong. Negara Eropah semua keluar. Yang tinggal siapa dia, tuan-tuan? Hanya negara Islam. Bahawa kita tahu siapa penyokong Israel. Tuan-tuan boleh baca negara yang tak keluar ketika Perdana Menteri Israel berucap. Semua negara dunia keluar. Yang tak keluar Djibouti, negara umat Islam yang ramai. Dubai, United Arab Emirates, Morocco, negara yang ada hubungan dengan Israel, Mali, Albania, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain. Semua negara Islam. Yang lain semua keluar. Termasuk Spanyol, termasuk Sweden, termasuk Finland. Semua keluar. Yang tinggal setia dengan Israel. Islam. Maksud saya negara Arab, negara Islam. So, bagaimanakah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu? Dan berpeganglah kamu semua dengan tangan Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Dan rupa-rupanya kitalah yang memutuskan tali Allah. Walhamdulillah. Yang setia dengan Israel ialah negara Islam. Nak kata apa lagi? Faktor yang keempat ialah Flotilla. Flotilla ini ialah gabungan negara Islam dan bukan Islam. 500 lebih peserta daripada 40 negara ke Gaza dalam misi kemanusiaan, bukan agama, bukan Islam. Mereka membawa misi manusia dan kemanusiaan. Mereka disekat. Tetapi mesej mereka, imej mereka di dunia naik dengan hebat, bahawa mereka bukan kumpulan bersenjata. Mereka hanyalah NGO yang tidak sembarang senjata. Mereka ditahan, ditangkap sama seperti pengganas. Bahkan diisytihar sebagai pengganas oleh Israel. Ditahan di tempat yang mereka tahan tentera Hamas. Inilah Flotilla, semut Flotilla yang daripada sifat dunia yang bersifati kemanusiaan. Bukan lagi di atas Islam ataupun Hamas. Bukan. Kemanusiaan. Mereka bersatu membuat mesej yang sama. Dan apabila Flotilla disekat oleh Israel, disambut oleh dunia dengan sambutan solidariti terhadap perjuangan Flotilla. Mereka keluar bukan sahaja di negara Islam, negara Amerika sendiri. Yang keluar sangat ramai membantah apa yang dilakukan oleh Israel. Maksud Israel melakukan ialah di atas arah mereka. Di UK, di dunia, di Malaysia, seluruh dunia mereka keluar seperti itu. Bahkan orang Yahudi, Judaism pun keluar membantah Israel. Tuan-tuan kena bezakan antara Bani Israel
Zionis, Yahudi, Judaism. Mereka tak sama. Yang melakukan genocide inilah Zionis. Yang Yahudi ada yang masih bersifat manusia, antaranya kumpulan Judaism. Yang Ortodok mereka masih kekal sebab mereka mengetahui bahawa bangsa mereka sentiasa belok dengan perintah Allah. Mereka belok dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa mengajak mereka untuk memerangi kaum perkasa di Palestin setemasa keluar daripada Sinai, maka mereka mengatakan, kamulah Musa dan Harun pergi perangi, kami tak akan pergi. Sehingga mereka keluar daripada Palestin, barulah kami pergi. Dan waktu yang kelima ialah Israel sedang berkonflik dengan negara jiran. Iran melakukan peperangan yang berakhir dengan kemusnahan Israel. Kota mereka Haifa, Beersheba, Tel Aviv hancur lebur. Dan mereka berhenti berdamai sementara kerana mereka ingin membeli masa. Sekarang peperangan 2.0 antara Iran dan Israel bakal meletus bila masa. Iraq yang telah menjadi ejen Amerika juga ada pejuang-pejuang yang sedang berjuang di sana. Hizbullah dan Hamas dan Mesir, walaupun resminya mereka bersama Israel, tetapi rakyat mereka tidak bersama. Dan ini semuanya memberi tekanan kepada Israel untuk menerima perdamaian. Iran sedang bersedia dengan alat yang kelapan perang yang terbaru. Dan ini memberi tekanan pada mereka supaya tidak membentuk musuh yang banyak satu masa dan mereka berdamai ialah untuk menghadapi Iran akan datang. Yang keempat ialah faktor negara besar termasuk China dan Rusia. Sebab Putin memberi amaran bahawa sekiranya anda menganggap anda kuasa besar, kami juga tidak kecil. Kami memberikan garis merah supaya anda tidak lampaui. Sekiranya anda lakaui, kami tidak teragak-agak untuk memerangi Amerika. Dan ini antara sebab perdamaian diadakan. Di Ukraine, mereka ada perdamaian di antara Amerika dengan Rusia. Amerika menyerahkan Ukraine kepada Rusia. Dengan balasan, Rusia serahkan Syria kepada Amerika. Lalu diserah pada Syarq. Amerika serahkan pada Turki dan Syarq untuk Syria dan Ukraine diserahkan pada Rusia. Kamu jangan perangi Rusia lagi. Sebab kami ada perjanjian dengan Rusia. Kata Presiden Ukraine, kamu menjual kami. Kami tidak akan berhenti peperangan dengan Rusia. Kamu sudah kalah dengan Rusia. Kami akan terus berjuang. Selama ini yang kamu dapat senjata daripada NATO, daripada Amerika, daripada Eropah. Sekarang kamu berjuang kesorangan. Kamu nak mati, kata Trump. Oleh sebab itu, tenaga harus ditumpukan satu-satu pihak sebab Amerika sedang menghadapi Rusia di Venezuela. Yang barangkali tidak disiarkan negara kita. Eropah bakal hal terperubuk Al-Rabat min Sirat Mubashir Malaysia. NATO sedang berdepan dengan Rusia dan Amerika ada perjanjian sulit dengan Rusia. Amerika bermain kaki tiga dengan banyak negara. Dan dia terperangkap dalam setiap strateginya. Kemudian, apa yang berlaku di Venezuela, tuan-tuan? Barangkali jarang liputan ini. Venezuela ialah pengeluar minyak terbesar dunia. Selama ini kita sangka Arab Saudi. Rupa-rupanya Saudi jatuh tempat ketiga. Yang mendahului dunia minyak yang ditemui baru ialah Venezuela, tetapi sayang Rusia telah menguasainya. China sudah menguasai Venezuela. Amerika terkial-kial untuk mendapatkan Venezuela. Lebih-lebih lagi, China sudah kuasai rare earth yang terdapat di Venezuela. Rupa-rupanya Venezuela pengeluar rare earth yang terbesar dunia. Dua bahan berdunia yang terdapat di Venezuela ialah minyak dan rare earth. Malaysia juga ada, tapi tak banyak. Ini rare earth ialah perbuatan baru. Lebih mahal pada emas, lebih mahal pada petroleum.
rare earth ialah teknologi. Tuan-tuan yang terlibat dalam rare earth lebih tahu pada saya. Ini rare earth. Yang unsur-unsur yang di lain koni itu ialah rare earth. Yang paling banyak negara kita di mana, tuan? Terengganu, Kelantan, Kedah. Kedah, Kelantan, Terengganu bakal menjadi kaya raya. Kalau kena kaya, tak kena kaya, miskin padan. Di sini ialah tempat baru teknologi akan siapa yang kuasai rare earth, dia kuasai dunia. Sekarang Amerika tertinggal jauh. Yang menguasai ialah China. China bakal kuasai dengan rare earth. Hampir 80% atau lebih dunia dikuasai oleh China. Ini kan raja. China kuasai sebahagian besar daripada rare earth dunia. Dia bakal menjadi negara terbesar teknologi akan datang. Setiap yang kita gunakan sekarang teknologi terkini menggunakan rare earth. Tuan-tuan yang terlibat dengan bahan ini lebih faham dari saya. Dan rupa-rupa aja Myanmar, Venezuela muncul sebagai negara yang besar. Mereka Spanish. Yang antara faktornya ialah dia kalah di mana-mana. Amerika nafsunya besar sebab tunduk pada Israel. Dan bila Israel minta Amerika serang Vietnam, dia kalah Vietnam. Siapa dia kalah? Amerika. Vietnam guna bulu. Amerika guna segala tentera terbesar. Kalah. Boleh. Kita gambarkan bagaimanakah tuan-tuan melawat ke Vietnam, tengok lubang yang digali oleh Vietnam. Nak masuk berkecil kita. Saya tak boleh masuk. Lekat kat situ. Dan dia menang dengan bulu. Amerika cakap besar. Kalah di Vietnam. Pergi Afghanistan. Kalah dengan Taliban. Kalah dengan Mujahidin. Mujahidin pakai kasut pun lain sebelah. Senapang pun RPG yang lama dia. Kalah Amerika. Di Cuba dia kalah. Di Pakistan dia kalah. Yang paling memalu kalah di mana, tuan? Somalia. Ada tentera di sini. Di Somalia, tentera Amerika ditarik dengan Land Rover oleh tentera Somalia. Menjerit-jerit. Berapa ramaikah tentera Amerika bakal dibunuh oleh Somalia beberapa tahun lepas? Siapa menyelamat? Terima kasih, Malaysia. Malaysia pergi selamatkan. Malaysia selamatkan tentera Amerika. Kalau tidak, hancur semua di Somalia. Dia kalah. Pergi ke Cuba, dia kalah. Pergi ke Pakistan, dia kalah. Konon yang pergi ke Pakistan untuk tangkap Osama bin Laden. Kalah di Pakistan, dia peristiwa Osama dah mati. Jadi kami boleh keluar. Rupa-rupanya alasan Osama bin Laden telah mati lama sebelum Amerika lagi. Kena tipu lagi orang Malaysia sebab tengok CNN. Malam ini kita tak tengok CNN. Kita tengok berita yang langsung daripada Medan Perjuangan. Amerika Spanish. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muzabzabi nabaina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Wa man yudlil falan tajid lahu sabila. Tuan-tuan tengok tafsir. Ini ialah tema kita ini. Mereka bergoyang kiri ke kanan seperti lalat. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi bergoyang. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, tidak siapa lagi yang beri jalan padanya. Ini golongan munafik. Yang sebelah ini menang, kami bersama anda. Bila ini kalah, yang ini menang, ini pula kami bersama anda. Muzabzabin baina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Surah An-Nisa. La ilaha illa wa la ilaha illa. Allah sebut, bukan saya sebut. Ditujukan kepada orang munafik yang sentiasa bergoyang ke kiri kanan. Dan kita cuba lihat. Kita tidak melihat daripada dalam, kita lihat dari luar. Nahnu nahkum bizawahir wallahi tawal sa'ir. Kita hanya melihat yang surface. Yang dalam hanya Allah tahu. Kita lihat sikap mereka di luar. Dalam hati mereka kita tak tahu. Kita lihat di luar. Negara yang menjalin hubungan dengan Israel. Lihat pemimpin yang setia dengan Israel, negara Arab. Mereka telah
seia sekata memberi komitmen mereka dalam normalisasi bantuan langit mereka terbuka untuk Israel menyerang negara lain. Tuan-tuan lihat satu persatu. Dan mereka sekarang kononnya berjuang untuk Palestin. Di belakangnya mereka mengadakan normalisasi dengan Israel. Muzabzabi baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ingat ayat ini. Dan tuan-tuan, ini pemimpin istata'u taqdim 5,000 miliar dolar litra fi 3 ayam. Ayam. Wajazu an taqdim qatabil khuz jafil washrabi ma laghaza. Dan mereka memberi kepada Trump sebanyak 5 bilion dalam masa 3 hari untuk memerangi umat Islam di Gaza. Ini dia orang. Tetapi mereka gagal memberi sebuku roti kering pun pada penduduk Gaza. Mereka membantu orang yang membunuh Gaza dengan 3 bilion US dollar. Tetapi mereka menafikan makanan untuk jiran mereka Gaza yang kebeluran selama 2 tahun. Dan perlulah mereka berhujah depan Allah di pada masa nanti, kata penulis ini. Dan gambar mereka disiarkan. Jangan tengok lama-lama. Mesir dan Israel. Mesir dirancang untuk mengambil alih Al-Sisi, ialah imaknya lah Yahudi. Dan dia adalah Muslim. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan Yahudi sebagai pemimpin, maka dia bersama dengan sebahagian daripada Yahudi. Sama dengan mereka itu. Dan apabila Gaza ia bersepadan dengan Mesir, Rafah di bawah kuasa Mesir, ketika Rafah ditutup rapat, umat Islam di Gaza mati kelaparan dan kebeluran. Khulafa bil mantaqat ubalighni annahum syarhibu dakhul Gaza bi quwwatin Syriah. Ada negara Arab yang sudah berjanji dengan saya, kata Trump, dia akan hancurkan Hamas. Dia akan membunuh seluruh orang Hamas. Sekarang bukan lagi Israel. Tugas Israel diserahkan pada negara Arab. Dan Trump beritahu negara yang bakal sudah sanggup untuk memerangi Islam habis-habisan. Muzabzabi nabaina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kena ingat betul ayat ini. Dan ditabir Hamas iza intahakat ittifaquha mana. Dan sekiranya Hamas belok perjanjian, maka sekarang negara Arab bersatu untuk menghancurkan Hamas, bukan lagi Israel. Israel dah tak ada kuasa untuk hancurkan Hamas. Ini pemimpin Dubai yang memberi hadiah besar pada Trump, termasuk kepada Trump. Memberi uang yang banyak, triliun kepada Trump apabila datang sebelum peperangan, sebelum perdamaian, untuk dihantar, untuk Amerika hantar kepada Israel untuk hancurkan Hamas. Dan UAE juga ikut support ejen Israel bernama Yasir Abu Shahab. Tuan-tuan lihat siapakah ini yang sedang menjadi petualang kepada perjuangan Hamas, dibantu oleh Dubai. Dubai telah muncul sebagai negara yang sangat kaya. Asalnya mereka ialah penggala kambing dan unta. Dan dia membina bangunan paling tinggi dunia, Khalifah, Burj Khalifah. Sebagaimana Rasulullah sebut dalam hadis, satu masa yang kaki ayam, penggala kambing, akan berebut-rebut membina bangunan tinggi dunia. Dan sekarang kita ada calon antara penggembala kambing. Tahun 1950 dia masih gembala unta. Tahun 70 negaranya macam Gua Musang sekarang. Dan tahun 90 dia membina bangunan paling tinggi dan dia menjadi negara
kaya raya di Timur Tengah. Termasuklah Abu Dhabi dan Sharjah. Dan inilah yang tuan bagi derma. Namanya Mahmud Abbas yang merampas kuasa daripada Hamas. Hamas yang benar, dia yang jadi presiden. Dan dia akan menghancurkan Hamas. Yang kita doa Palestin. Tetapi Palestin hancurkan Hamas. Dan pemimpin baru Syria yang dipuji oleh tuan-tuan. Dia baru saja menerima hadiah istimewa daripada Israel. Dan dia bakal, ketika Syria di bawah Bashar al-Assad, Bukit Golan dipertahankan oleh Assad, sejahat-jahat Assad, membunuh rakyat sendiri. Tetapi dalam konteks Israel, dia adalah penentang Israel. Bukit Golan kekal di tangan Assad, walaupun dia zalim. Tetapi sebaik saja Asyarab menang, Bukit Golan jatuh ke Israel. Sekarang, 2 buah bandar telah jatuh, Suwaidah dan Qunaitirah. 3 buah bandar jatuh ke tangan Israel. Israel serang Syria. Syria kata kami tak akan perang dengan Israel. Kami tak akan perang dengan Israel sebab kami nak aman. Negara dicabul, kami masih aman. Rupa-rupanya mereka berpakat. Mereka berpakat. Asalnya ISIS, Daesh yang bertabat. Namanya Al-Julani. Bila Julan Al-Julani, ialah Bukit Golan, maksud zahir Bukit Golan. Bila Bukit Golan jatuh ke tangan Israel, jatuhkan nama Julani jadi Syarah. Tuan-tuan, kalau orang selalu tukar nombor telefon, hati-hati. Kalaulah dia selalu tukar nombor telefon, hati-hati. Jangan-jangan dia dah scammer. Sekarang tukar nama. Percaya. Tukar nama. Malaysia tak boleh tukar nama. Dia dalam IC tu tukarlah. Dia tukar nama. Esok tukar lagi yang berkali. Tentera Israel telah masuk ke Syria. Kami tak nak perang. Kami nak bersahabat. Kami ingin berlindung dengan Israel. Dan kami akan mengadakan normalisasi Daesh yang itu mujaddidan fi Syria wa yamla al-Farq al-Maliki. Sekarang di Syria, ketika Bashar al-Assad, tidak ada Daesh yang boleh hidup, dibunuh. Zalim, tapi dia bunuh Daesh. Dia bunuh rakyat sendiri yang berkempeluk dengan Daesh. Sekarang Daesh masuk ke Syria. Siapa lebih baik? Kita tahu bahawa dua-dua buruk, tapi yang mana lebih buruk? Akhafadarain. Dalam usul fiqh kita ada kaedah akhafadarain. Dan bila ditanya kepada Ramadan Abu Tisyah Ramadan, kenapa Tuan menyokong Bashar al-Assad? Tidakkah dia zalim pada rakyat sendiri? Benar. Saya tahu dia zalim, tetapi saya bimbang yang datang menghancurnya lebih zalim. Saya berpegang pada akhwat Dorai. Kata Syekh Al-Buti yang tuan baca fiqh sirah yang masih kekal dalam usul kita. Dan apa yang berlaku sekarang ialah UAE diberi bumi sebahagian tanah di Israel untuk buat kem tentera Dubai. Israel sentiasa ambil bumi orang. Sekarang bumi dia bagi pada Dubai. Apa maksudnya? Kawan baiklah. Kalau tak kawan baik, tak bagi. Dan Amerika bagi bumi dia yang tak pernah dibagi pada siapa. Dia nak ambil dan orang, dia bagi kepada Qatar. Qatar diberi bumi di Idaho disebut. Al-Hidafi Idaho wal-ad yashtari al-mirah ar-radi fi Israel wa Palestin. Baca berita Arab, tuan-tuan. Jangan baca berita CNN. Dan sekarang, apa maksudnya? Amerika sangat kamcin dengan Qatar selepas Israel serang Qatar. Qatar membayar wangnya banyak kepada mereka supaya Amerika pertahankan Qatar. Tetapi Israel masih serang.
Sehingga Qatar sangat-sangat marah. Dahlah kami bayar segala perlindungan untuk lindung kami, kamu masih lagi serang kami. Nanti dia kata mereka. Itu salah tu, salah dia tu. Saya dah suruh dah jangan serang Qatar. Serang juga budak degil macam itulah. Okey, sebagai balasan saya bagi tanah saya di Amerika untuk kamu. Dan sekarang Qatar baik balik dengan Amerika dan Israel. Habis. Yang terakhir, pemimpin yang kita sanjungi. Pemimpin negara Islam terbesar baru saja melawat Tel Aviv. Poster. Kecewa. Pemimpin yang kita harapkan dengan 20,000 tentera yang bakal hantar Palestin, dia telah melawat Israel. Telah dipegang oleh Israel. Sesat. Jangan marah saya. Pakcik kita. Pemimpin yang berwibawa. Dan berita daripada Israel, dia bakal mengiktiraf Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika umat Islam dibunuh begitu ramai, apa yang kita harap lagi? Siapa yang kita nak harap ya? Dan gambar pemimpin ini dipuji di Israel. Ini gambar yang terpapar di billboard di highway Israel. Terima kasih wahai para pemimpin dunia yang bersama kami. Tuan-tuan lihat satu persatu siapa dia. Yang tertarik ialah pemimpin kita. Maksudnya pemimpin umat Islam. Dan inilah yang menjadi fitnah besar akhir zaman kita. Ini fitnah lebih besar lagi. Dan Indonesia adalah negara Islam yang paling besar. Dia pernah berkata dalam satu, sekiranya Israel iktiraf Palestin, saya akan iktiraf Israel. Dan hari ini dia pergi untuk normalisasi. Ini berita Israel, jangan tak percaya. Saya ambil berita Israel, saya ambil berita Islam. Israel mengatakan Presiden Anda telah ke Tel Aviv buat pertama kali. Dan dipuji oleh mereka. Mereka sangat puji. Bahasa Inggeris dia kelas, kata Trump. Trump mengatakan bahasa Inggerisnya sangat fasih. Dia takkan puji kalau berkawan. Kalau musuh dia tak puji, tuan-tuan. Kalau musuh takkan puji. Dan gambar tertera di Amerika, di Israel, bahawa inilah harapan kita. Kita lihat sejak ke belakang. Qatar diserang oleh Israel. Apabila Qatar memberikan uang 5.1 trilion kepada mereka. 5.1 trilion. Trilion itu tuan, bukan sedikit. Bukan sedikit. Bagi pada mereka, Amerika bagi Israel untuk hancurkan Gaza. Dan Israel serang Qatar. Maka Perdana Menteri Israel menangis. Perdana Menteri Qatar menangis. Kami dah bayar segala-gala. Israel beri jaminan tak akan serang kami. Amerika beri jaminan selagi bintang, langit dan bulan masih wujud, kami akan jaga Qatar. Kami tinggal negara Islam. Kami jadikan Amerika sebagai rujukan kami. Tapi anda juga serang kami. Kata Amerika, bukan saya serang, tapi Israel. Samalah. Kamu dengan saya sama. Nanti duduk. Ambil tanah saya. Nak pujuk, ambil tanah. Bagi tanah di Idaho. Sebagai military base baru Qatar yang tak pernah mereka bagi pada siapa. Qatar negara yang sangat kaya, tuan-tuan. Qatar telah berpaling tanah daripada Amerika ke China. Dan ini memeranjakkan Amerika dan Israel. Maka terpaksa pujuk. Maka pujuklah dengan tanah, sebidang tanah di Idaho. Maka hancur harapan. Dan dia telah berbaik kembali dengan Amerika. Itulah. Sebelum itu, tuan-tuan, apabila Israel telah bom terhadap Qatar, maka negara Arab bersatu. Kononnya bersatu untuk pertahankan negara mereka daripada diserang oleh Israel, sebab walaupun mereka ada perjanjian dengan Israel, tapi mereka masih diserang. Sekarang mereka adakan seperti NATO, Gabungan Tentera Islam Arab. Dan mereka mengadakan dua negara awal yang berpadu, ialah Saudi dan Pakistan.
Kenapa Saudi? Kenapa Pakistan? Saudi negara paling kaya. Pakistan salah satu negara Islam yang ada nuklear. Iran tidak ada. Dua ini akan membentuk satu gabungan untuk pertahankan Timur Tengah kononnya. Tapi kita kecewa lagi. Hari ini Amerika jadi negara ketiga berpadu dengan dua negara ini. Amerika berpadu dengan dua negara ini. Dan Pakistan telah dijinakkan oleh Amerika. Amerika bergabung. Berita yang kita terima 2 hari lepas, gabungan di antara Arab Saudi dan Pakistan untuk membela Timur Tengah. Dan sekarang Amerika menjadi gabungan ketiga, maka bukan lagi untuk pertahankan Islam, bukan lagi untuk pertahankan Arab, bahkan pertahankan Israel. Itulah yang kita dapat. Di Saudi mereka masih lagi berpesta ketika menyambut hari kebangsaan mereka September lepas. Mereka adakan pesta besar-besaran di Al-Ula. Apa Al-Ula? Al-Ula ialah Madain Soleh, tempat yang Allah musnahkan kaum Nabi Soleh. Yang Rasulullah larang untuk pergi dan bersenang-senang di situ. Sekiranya kita terpaksa lalulah dan menangis. Bimbang bahawa Allah datang kembali kepada kita. Tetapi mereka bukan saja lalu, bukan saja bersenang-senang, berpesta di Al-Ula. Alhamdulillah. Dan mereka jadikan Al-Ula sebagai tempat destinasi baru dan banyak pakej yang pergi ke sana. Ingat tuan-tuan, pergi boleh, tetapi sebagai Rasulullah pesan, pergi dan lalu cepat-cepat menangis. Kalau tak boleh lakukan itu, jangan pergi. Pakej Malaysia sangat banyak ke tempat ini. Dalam konteks ini kita juga tidak kecuali, saya diberitahu oleh pelajar saya ada banyak juga konsert yang bakal berlaku dalam sehari dua ini. Ini senarai betul atau tidak saya tak pasti. Sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47. Benar atau tidak saya tak tahu. Ketika bumi Islam Gaza diceroboh, kita masih ada hati untuk berpesta. Dan ketika Masjid Al-Aqsa kita sedang diancam oleh Israel untuk diruntuhkan. Dan mereka sedang menggali, Parlimen Israel telah mengeluarkan bil untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan diganti dengan tempel mereka. Dan pakcik kita, Pakcik Erdogan yang kita puji tadi, mencadangkan sebagai penyelesaian ialah two-state solution. Palestin dan Israel yang menduduki bumi haram Israel, Palestin akan berdamai dan kita berikan hak masing-masing. Two-state solution. Tetapi ditentang oleh Iran. Satu-satu negara yang menentang two-state solution ialah Iran. Dan saya bersama Iran. Asalnya negara kita. Dan kata Iran, mengiktiraf two-state solution ialah pengkhianatan berperjuangan Palestin. Kenapa? Bumi pesaka kita yang nenek kita tinggal diceroboh. Diceroboh sehingga kita duduk di penjuru. Itu saja yang kita punya. Yang lain, orang lain ambil. Dan untuk berdamai, kita iktiraf two-state solution, maksudnya yang dirampas, diambil oleh musuh, dan yang tinggal untuk kita. Adil atau tidak? Tak adil. Itu disebut oleh Iran. Dan seluruh dunia mengatakan itu adil. Standar dunia, two-state solution adalah adil. Tetapi dari segi konteks adilan, tanah yang dirampas diserah kepada Israel, itu tidak adil. Kata adil. Waddalladzina kafaru la ta'budu an asadikum wa amtarikum fa minhum malatan wahidah. Inilah sebenarnya. Perjanjian ini terkandung dalam ayat yang terbaca surah Al-Anfal. Waddalladzina kafaru la ta'budu an asadikum wa amtarikum fa minhum malatan wahidah. Innaka syaitana kana dhaifa. Tetapi apa yang mereka lakukan, tipu helak syaitan itu sangat lemah. Mereka mencari peluang untuk mengumpulkan tenaga kembali untuk hancurkan kita serta. Itu maksudnya perdamaian. Mereka sudah lemah dan mereka mencari ruang untuk mencari kekuatan baru dan menghancurkan kita semua. Mari kita ambil tibar negara kita. Perjanjian Faku. Perjanjian Faku ialah perjanjian keamanan. Kononnya untuk berdamai antara gangster dan juga dengan
bangsawan yang sedang berbalah tentang kerajaan Perak. Dan British mengambil peluang untuk berdamai di atas kapal British. Maka ditandatanganilah perjanjian yang sangat bersejarah. Apakah akibatnya? Perak jatuh. Kononnya untuk berdamai antara bangsawan dan kumpulan gangster. Ada wakil masing-masing. British mencelah. Semua kena tipu. Akhirnya jatuh Perak. Jatuh Perak, jatuh Selangor lah. Perak ada kereta api Powell ke Taipei. Kata Baginda Sultan Selangor, kalaulah Selangor ada kereta api cantik, kami boleh buat. Bila British kata kami boleh buat, menangis pembesar-pembesar Selangor. Maksudnya Selangor jatuh pada British. Benar. Dihadiahkan kereta api Kelang ke Kuala Lumpur, maka jatuh Selangor. Maka bangunan Setara Bersama diberikan hadiah di Kuala Lumpur. Jatuhlah Selangor tempat kedua. Perak, Negeri Sembilan, Pahang jatuh dengan perjanjian Pangkor. Ambil iktibar tuan-tuan. Sekarang kita ulang kembali dengan perdamaian Gaza, maka kita ulang kembali perjanjian Pangkor. Satu demi satu jatuh. Perak jatuh, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sudah jatuh. Kemudian tak lama kemudian sambung Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis selesai. Satu Malaysia. Dan orang Melayu berpantun, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, barangnya lepas usah dikenal, sudah mempunyai kepunyaan orang lain. Kita hanyalah menggunakan kain mengesap air mata. Sudah berlaku. Sudah berlaku dengan perdamaian Pangkor dan kita mengesap air mata hari ini. Sejarah untuk kita kenal. Tinggal untuk anak-anak kita, anak cucu kita. Bermula dengan perdamaian, terjajah sebuah tamadun yang besar. Piruli juga mengatakan dalam lagunya, barang yang lepas jangan dikenang, kalau dikenang meracunlah diri. Ialah kata-kata sifat kita, betul ansur dan tetaplah beransur-ansur. Itu sifat kita. Dan akhirnya bukan saja kita, ia terjajah seluruh Asia Tenggara dengan perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor memulakan satu penjajahan kolonial. Ambil iktibar. Pak Tabiru, ia oleh Labsor. Pak Tabiru, ia oleh Labsor. Ambil iktibar. Jangan tengok sejarah dan baca sejarah dan tidur. Ambil iktibar. Sekarang berulang di Palestin. Apabila kita jatuh, Osmaniyah jatuh, seluruh negara jatuh. Satu demi satu jatuh. Macam domino effect. Daripada Morocco, Algeria, Libya, Tunisia, habis jatuh. Tak ada satu pun negara Islam yang terselamat. Kita berada dalam kurun ke-18-19, duduk negara yang paling bawah dalam sejarah dunia. Sedangkan termasuk kita paling atas. Ambil tiba, wahai ya ulil absar. Kurun ke-19, semua negara Islam terjatuh. Umat Islam tak boleh jatuh lagi. Sebab kita duduk tempat paling bawah. Tak ada tempat untuk jatuh lagi dah. Umat Islam duduk tempat paling bawah dalam sejarah manusia. Tak boleh jatuh. Jangan takut jatuh, tuan-tuan. Tak ada tempat untuk jatuh. Alangkah hinanya kita. Pertahankan negara kita Palestin. Kita dah anggap sampai berganas. Apakah ada dihina pada ini? Pemuda depan saya, jangan takut jatuh. Tak boleh jatuh lagi dah. Tak ada tempat untuk jatuh dah. Duduk tempat paling bawah. Dan perjanjian pun diulang kembali. Perjanjian antara Mesir dan Israel bersaksikan oleh orang yang sama. Kalau di Pangkor, peranan Amerika diambil British yang bertikai berdamai, maka sekarang nasib Palestin terjajah. Ambil Pak Taibur ya oleh Absor. Ini detik-detik apabila mereka membawa Anwar Sadat, membawa Mendan Begin ke Camp David. Mereka dipertemukan ke Camp David. Mereka tak tahu. Ketika minum pagi, kata Anwar Sadat, saya jumpa dengan Mendan Begin. Apa awak kat sini? Rupa-rupanya yang tengah-tengah kata namanya.
merancang untuk melakukan sesuatu yang belum berlaku. Perdamaian. Apakah yang berlaku? Berdamai. 1978, maka perdamaian berlaku antara Israel dan Mesir. Sinai dikembali kepada Mesir dan Palestin terjajah. Dan Bukit Golan diberikan kembali kepada Syria. Dan dilibatkan dengan Al-Fatah. Yasir Arafat yang berjuang selalu pakai pistol. Apabila bersalam dengan Perdana Menteri Israel, letak pistol di atas meja. Saya tak akan pakai pistol lagi, berdamai. Akibatnya jatuhlah Palestin. Berdamai. Perdamaian maksudnya kita kalah. Ingat tuan-tuan, fa'tabiru ya ulil absar. Dan ayat ini turun pada Rasulullah. Dan dia masih relevan sampai bila-bila. Akibatnya semakin kecil bumi Palestin. Akhirnya yang tinggal sebelah kanan. Dan yang kanan inilah yang two-state solution yang dicadangkan oleh Erdogan. Siapa Erdogan? Dia bercakap bagi orang Palestin atau pihak Israel. Kalau bumi yang putih itu diserah pada Israel, yang hijau titik-titik itu untuk Palestin, dan kita sebut two-state solution disokong oleh seluruh dunia. Seluruh dunia tidak bersama dengan perjuangan Palestin. Yang tidak menyokong two-state solution ialah Iran dan saya. Tuan-tuan masih bersama dengan two-state solution, saya percaya. Hanya saya dengan Iran, bukan saya. Syiah, saya melihat geopolitiknya. Bukan Syiahnya, saya lihat geopolitiknya. Tuan-tuan seperti mereka merampas segala-gala. Dengan perjanjiannya tadi, maka mereka merampas segala-galanya. Tetapi mereka tidak dapat merampas jiwa. Sebagaimana Pak Anka mengatakan bahawa Belanda merampas segala hasil masa di Periaman, di Minangkabau. Tetapi mereka tidak dapat menguasai jiwa orang Minangkabau. Walaupun mereka dijajah oleh Belanda, tapi jiwa mereka merdeka. Mereka terus menentang dan mereka tidak pernah menyerah. Itu kata Pak Anka. Begitulah Palestin. Mereka dijajah fizikal, jiwa mereka merdeka. Tetapi ada negara yang merdeka, tetapi jiwa mereka terjajah. Lebih buruk. Orang yang kononnya merdeka, tetapi jiwa terjajah bila dijajah oleh negara besar. Yang terikat dengan keputusan negara besar. Dan tuan-tuan yang semati, daripada Camp David sehinggalah bukan saja Palestin yang terjajah, tetapi seluruh negara Arab. Seluruh negara Arab satu demi satu jatuh kecuali Iran. Satu demi satu jatuh kecuali Iran. Dan mereka sekarang berusaha untuk menghancurkan Iran. Itu sebab Iran diperangi. Dan mereka menggunakan Syiah sebagai alasan. Bagi orang kafir, akufar wa antum wahidah. Orang kafir bila bertemu Islam sama ada Syiah atau Syiah, mereka sama. Tak kira Syiah, tak kira Sunni, mereka hanya tunggu giliran untuk dihancurkan oleh Al-Kufar. Al-Kufar ala millati wahidah. Orang kafir bila bertemu Islam, mereka boleh bersatu. Tak kira agama mereka apa. Dan fa'tabiru ya ulul absar. Marilah kita ambil iktibar. Yang berlaku jadikan teladan. Pemuda-pemuda bersiap sedia. Negara kita negara yang seperti anak dara yang belum punya. Laut kita sangat banyak dengan hasil masuk. Dan mereka ingin jadikan rebutan di Asia Tenggara sebab Selat Melaka ialah selat kehidupan antara Barat dan Timur. Dalam konteks ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah selamatkan kita dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita tak terpengaruhi dengan apa yang mereka rancangkan. Allah merancang yang lebih baik. Dan saya maaf walaupun tajuk yang lari sebelah suku yang disebut oleh pengurusi tadi tepat, barangkali 5 minit lebih lewat. Maka saya minta maaf banyak kalaulah apa yang sebenarnya tidak dapat memenuhi kehendak asal. Nak tanya sikit. Misalnya kan nak
Nabi Nuh. Nabi Nuh kan diuji dengan apa? Kapal dengan umat-umat dia semua tenggelam kan. Tu Nabi apa? Nabi Musa dengan Fir'aun tu tenggelam. Ini kalau apa nama ni apa jaga dengan Palestin dengan Iraq jaga dengan Israel tu cuma dia buat macam itu. Allah kan hadir sekali habis. Maaf dia. Tapi kemenangan ialah Allah yang punya. Ya. Jangan tanya Allah bila jadual Allah. Kita ikut jadual Allah. Allah ada jadual sendiri, jangan kita mendahului jadual dia, tapi dia telah menjanji dengan lidah Rasulnya mulia bahawa Israel akan kalah, dan kita tunggu, jangan tanya bila, sebab Allah ada jadual sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.